Di sebuah daerah yang damai di pesisir pantai yang menyimpan 1000 cerita, terletaknya sebuah institusi yang berbina harapan, Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Besut. Di sinilah lahirnya anak-anak yang kuat jiwanya, cekal menghadapi cabaran kehidupan. Anak-anak yang datang daripada keluarga nelayan, pengusaha keropok dan pelbagai latar kehidupan. Namun, di sebalik segala kekangan, tersimpan potensi luar biasa. Di sinilah kejayaan mula ditulis dan masa depan dibentuk. Di sebalik kecemerlangan ini, berdirinya seorang pemimpin yang berwawasan tinggi, seorang pengetua yang memacu arah dengan visi yang jelas dan misi yang tidak pernah pudar. Bersama barisan pentadbir yang komited, yang bekerja dengan penuh integriti, mereka memimpin bukan sekadar dengan arahan, tetapi dengan cinta terhadap pendidikan, kerana mereka percaya setiap anak berhak untuk berjaya. Tunggak sebenar sebuah sekolah adalah insan bernama guru. Mereka bukan sekadar pendidik, tetapi mentor, pembimbing dan inovator. Dengan dedikasi yang tidak berbelah bahagi, mereka mencurahkan ilmu, membina keyakinan dan menyalakan harapan. Bekerja sebagai satu pasukan, mereka bergerak seiring demi memastikan tiada seorang pun yang tercicir. Mereka membentuk generasi yang berani bersaing, gemar meneroka dan berusaha mencapai potensi maksimum. Kerana bagi mereka, kejayaan murid adalah kebahagiaan yang sebenar. Pendidikan adalah asas kekuatan masa depan. Di sinilah impian mula berakar. Anak-anak ini diajar untuk berani bermimpi, berani mencuba dan berani menghadapi cabaran. Mereka bukan sahaja dididik untuk berjaya, tetapi untuk bangkit walau jatuh berkali-kali. Kerana setiap langkah kecil hari ini adalah permulaan kepada kejayaan besar esok. Di luar bilik darjah, bakat tidak dibiarkan terpendam. Di sinilah potensi ditemui, kemahiran diasah dan keyakinan dibina. Melalui core curriculum, mereka belajar tentang disiplin, kepimpinan dan semangat berpasukan. Dari sinilah lahirnya pemimpin masa hadapan. Guru dan pengetua bukan sekadar membimbing tetapi turut menjadi inspirasi. Mereka membuktikan bahawa kecemerlangan tidak mengenal batas. Melalui inovasi dan usaha berterusan, Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Besut melangkah lebih jauh hingga ke pentas antarabangsa. Satu bukti bahawa dari sebuah sekolah di pesisiran pantai mampu melahirkan kejayaan bertaraf dunia. Kejayaan tidak hadir secara kebetulan. Ia dibina dalam suasana yang kondusif yang menyokong pembelajaran dan perkembangan sahsiah. Persekitaran yang harmoni menjadi pemangkin kepada kecemerlangan.
sebalik semua ini, berdirinya satu kekuatan yang sering tidak kelihatan namun amat bermakna. Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Besut menjadi jambatan antara sekolah dan komuniti, menyokong program sekolah, menyumbang idea dan tenaga, membantu meningkatkan kebajikan murid, memperkukuh kemudahan dan mencipta peluang yang lebih luas. Lebih daripada itu, PIBG menyatukan hati demi satu matlamat, iaitu kejayaan anak-anak Kuala Besut. Perjalanan ini masih panjang, namun langkah terus diatur dengan penuh keyakinan. Bersama kepimpinan yang berwibawa, guru yang berdedikasi, ibu bapa yang menyokong dan murid yang bersemangat, SMK Kuala Besut akan terus melakar kejayaan, membina masa depan, mencipta kecemerlangan dan menggapai impian. SMK Kuala Besut. Di sinilah segalanya bermula. Cool Best, namamu teratas.